Yayasan bermula dalam tahun 2024 lah. Maknanya nak dekat 3 tahun dah. Kawan saya yang sama-sama belajar di UIA, nama dia Dr. Arif. Lepas satu kelas sirah ni, dia cakap, jom kita start klinik jom. Kau ada banyak-banyak ni duit, kau pun dapatkan duit banyak ni, kita start klinik sendirilah, senang. Tak payah kita kerja dengan orang lah, macam tu. Kami berada di area Ampang Campuran, berdekatan dengan Bandar Baru Ampang. Inilah klinik general practice, dipanggil GP klinik, di mana kita cek ataupun memeriksa hampir semua jenis penyakit lah. Macam orang sesama batuk kan, majoritinya banyak sesama batuk lah kan. Kemudian masalah-masalah kulit, ibu mengandung pun boleh buat bukunya di sini. Kita ada blood test, kami juga memberi vaksin. Dan yang terbaru, kami ada rawatan pengurusan berat badan. Kami ada dalam Facebook, boleh search kami Klinik Insan at Avenue Ampang. Di dalam Google Map pun ada. Boleh cari dan boleh jumpalah kami, insyaAllah. Inilah masa-masa yang agak sukar sebenarnya untuk memulakan klinik. Tetapi kalau kita cepat untuk dapatkan apa kemahuan masyarakat, apa keperluan mereka sekarang, insyaAllah dia akan jadi. Dan kalau saya boleh bagi idea kan, semua orang memang sekarang ni berada dengan telefon kan. So TikTok lah ialah satu platform yang sangat baik. TikTok live, video TikTok. Ramai orang memang tengok sebab dia senang untuk scroll. Dan inilah zaman di mana orang ada short attention span. Memang semuanya sekejap je. Jadi buatlah video-video tentang perkhidmatan klinik. Kalau baru nak start. Kemudian buat live. Ceritakan satu perkara. Contohnya nak cerita tentang mental health. Ajar manusia. Beri value kepada orang. Baru orang cakap, okay, doktor ni dia faham tentang penyakit ni, aku nak jumpa dia.